Okey geng, musim baru Liga Perdana Inggeris dah nak mula. Ramai yang dah start cari-cari tiket. Kepada peminat pasukan Liverpool dan Manchester United yang mencari penginapan mesra Muslim, ini solusi untuk anda. Rumah Komuniti Malaysia Liverpool. Biliknya terletak di tingkat atas, tingkat 2. Total ada 3 bilik semuanya. Saya akan tunjuk dulu bilik pertama, iaitu bilik Bunga Raya. Jom kita view bilik Bunga Raya. Ini dia bilik Bunga Raya. Bilik pertama kita yang boleh muat 2 orang dewasa pada satu-satu masa. Ada bilik air dalam bilik. Ini bilik airnya. Jom kita view. Ada shower sekali. Musim panas ni kita siapkan juga kipas berdiri pada anda. Sebab maklumlah rumah di UK ni kan tak ada aircon. Tapi kalau nak yang nature boleh buka tingkap kita lah. Itulah dia. Jom kita ke bilik kedua. Bilik kedua ialah bilik seroja. Boleh muat 3 dewasa pada satu-satu masa. Ataupun sesuai juga untuk keluarga yang ada anak kecil. Ayah mak boleh, ayah ibu dan juga untuk anak-anak. Ini sofa bed boleh buka. Boleh stay 3 dewasa ataupun berempat lah kalau dengan anak-anak. Ada TV dalam bilik ni. Juga ada bilik air di dalam bilik. Juga kita sediakan kipas berdiri dalam bilik untuk musim panas. Kalau musim sejuk ada heater, jangan risau tuan-tuan. Okey, bilik ketiga kita special di bahagian bawah tanah rumah ini. Ini dia bilik ketiga kita di bawah tanah ataupun cellar. Bilik melot boleh memuatkan 4 dewasa pada satu-satu masa. Juga sesuai kalau untuk satu keluarga. Untuk bilik melor ni, bilik airnya tak ada dalam bilik, tapi ada di bahagian atas sana. Kita tengok. Kepada yang boring dah nak makan kat kedai tu, kita juga sediakan kemudahan memasak di rumah ni. Ada dapur, ada rice cooker juga kita sediakan, dan juga mesin basuh ada, peti ais. Lengkap, boleh dikatakan serba lengkap. Kemudahan memasaknya ada, periuk belanga ada, pinggan mangkuk pun ada, cukup lengkap. Kettle juga kita sediakan, kopi, teh, gula semua ada. Kita juga ada bilik air untuk surau ni. Kita ada bilik air dan juga tempat wuduk. Dan di bilik air ni ada bidet.
Ini pula ruang tamu untuk santai-santai, rehat-rehat. Semua kemudahan ni boleh digunakan oleh semua yang menginap di sini. Kita sewakan rumah ini per bilik, tapi kemudahan lainnya semua boleh dikongsi bersama. Di ruang tamu ni nak lepak santai, rehat-rehat lepas tengok game, ada meja untuk makan sekali. Jadi itu saja. Kepada yang nak tahu detail boleh klik link dekat bio ataupun DM. Terima kasih. Jadi kepada yang mencari penginapan mesra Muslim di Liverpool ni, lengkap dengan kemudahan memasak, dekat dengan kedai-kedai halal, dekat dengan masjid, ada ruang yang selesa untuk sekeluarga, cepat-cepat klik link di bio ataupun